Malaysia Turki. Perbezaan sebenar antara Malaysia dan Indonesia 2026. Selama beberapa dekad, kita sering melihat ke seberang Selat Melaka dan merasakan kita melihat cerminan diri kita sendiri. Namun imej tersebut sedang berubah dengan begitu pantas sehingga ramai di Malaysia mula menyedari realiti yang tidak pernah mereka jangkakan seumur hidup. Tahukah anda bahawa walaupun secara tradisinya kita menganggap diri kita sebagai abang sulung dalam hubungan ini, momentum ekonomi di Jakarta kini bergerak pada tahap yang sangat mengejutkan sehingga ia bukan lagi persoalan tentang jika mereka akan memotong kita. Tetapi sebenarnya berapa tahun lagi yang tinggal sebelum jurang itu tertutup sebenarnya. Dalam video ini, kita akan membongkar angka yang telah disahkan, kos infrastruktur yang melambung tinggi, dan peralihan sosial yang mengejutkan yang menunjukkan bahawa jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia bukanlah seperti yang anda sangkakan. Anda akan mendapat perspektif baharu sebenarnya tentang di mana kedudukan ringgit berbanding rupiah dan mengapa 10 tahun akan datang bakal mentegrifkan semula maksud menjadi kuasa besar di Asia Tenggara. Jika anda sedang mendengar ini sekarang, saya perlukan bantuan anda untuk membuktikan sesuatu kepada jiran saya yang skeptik. Dia mendakwa rakyat Malaysia hanya peduli tentang drama dolar dan bukannya masa depan negara. Dia bertaruh dengan saya bahawa saluran ini tidak akan mendapat walaupun 50 tanda suka kerana fakta sebenar dianggap terlalu membosankan bagi kebanyakan orang. Tetapi saya tahu anda berbeza dan anda prihatin terhadap fakta sebenar yang mencerahkan rantau kita. Bantu saya tunjukkan kepadanya bahawa kita adalah komuniti yang menghargai jerapan mendalam dengan menekan butang suka. Dan tinggalkan komen tentang bandar mana yang anda rasa akan menjadi masa depan ASEAN. Assalamualaikum dan selamat datang ke kupasan mendalam ini. Untuk benar-benar memahami di mana kita berada hari ini, kita perlu melihat melengkapi bangunan tinggi dan kurau yang indah. Sebaliknya melihat data keras yang disediakan oleh Bank Dunia dan tabung kewangan antarabangsa kerana angka tidak mempunyai berat sebelah. Malaysia sekian lama menikmati KDN per kapita yang lebih tinggi, berada pada kira-kira $12,000 yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia sekitar $4,900. Tetapi angka tunggal itu menyembunyikan kisah pertumbuhan yang jauh lebih meledak dan skala pasaran yang luas. Saya akan mendedahkan rahsia mengejutkan sebentar lagi tentang industri jusos di mana Indonesia bukan sahaja telah mengejar kita, tetapi sebenarnya mula mendikte harga yang kita bayar di Kuala Lumpur ini. Mari kita mulakan dengan perbezaan yang paling nyata yang memberi kesan kepada dompet anda setiap hari, iaitu kesara hidup dan sejauh mana wang titik perlu anda sebenarnya boleh dibelanjakan apabila anda turun dari kapal terbang di Jakarta berbanding Bukit Bintang. Bayangkan melangkah ke restoran kelas pertengahan di tengah-tengah Kuala Lumpur di mana hidangan yang selesa untuk 2 orang mungkin menelan ke sekitar 80 hingga RM100, yang terasa agak biasa untuk keluar hujung minggu bersama keluarga. Sekarang, bawa pengalaman yang sama ke Jakarta, dan anda akan mendapati bahawa walaupun pusat beli-belah mewah di Jakarta Selatan seperti Grand Indonesia boleh menjadi semahal berlian, purata kos hidangan di kedai makan berhor dingin yang selesa adalah hampir 40% lebih rendah. Ini bukan sekadar tentang makanan murah. Ini tentang pariti kuasa beli, iaitu cara yang lebih mendalam untuk menyatakan berapa banyak barang yang sebenarnya boleh anda beli dengan gaji anda. Pernahkah anda terfikir mengapa rakan-rakan anda yang berpindah ke Indonesia untuk bekerja tiba-tiba kelihatan hidup mewah walaupun gaji mereka nampak serupa di atas kertas? Ini kerana ekonomi dalaman Indonesia begitu besar sehingga mereka dapat mengekalkan harga yang lebih rendah untuk barangan tempatan. Manakala Malaysia sangat bergantung kepada import untuk segala-galanya daripada bawang hingga daging lembu.
yang menyebabkan inflasi kita terikat dengan pasaran global. Mari kita bincangkan tentang perkara besar, infrastruktur dan projek mega yang mentakrifkan kebanggaan sesebuah negara. Kita memberikan dan Merdeka 118 yang akan datang, yang merupakan keajaiban seni bina yang menjadikan latar langit kita antara yang terbaik di dunia. Itu tidak dapat dinafikan. Tetapi ketika kita membina ke atas, Indonesia membina ke luar dan ke dalam pada skala yang hampir sukar untuk digambarkan, terutamanya dengan pembinaan Nusantara, ibu kota baharu mereka di Kalimantan yang mempunyai bajet melebihi 32 bilion dolar. Fikirkan sejenak. Mereka membina seluruh bandar berteknologi tinggi dan hijau dari sifar di tengah-tengah hutan ketika kita masih bergelut untuk membaiki lubang di lebuh raya persekutuan. Adakah ia membuatkan anda berasa sedikit gelisah apabila menyedari bahawa jiran yang dahulunya kita anggap perlahan kini sedang melaksanakan projek yang membuatkan ECRL kita kelihatan seperti penyesuaian skala kecil? Anda lihat, jurang itu semakin mengejol kerana konsep yang dipanggil didin demografi. Malaysia adalah masyarakat yang semakin menua, bermakna tenaga kerja kita semakin tua dan kita semakin bergantung kepada buruh asing untuk memastikan ladang dan tapak pembinaan kita terus berjalan lancar. Indonesia pula mempunyai umur median hanya 29 tahun, dengan lebih 278 juta orang. Bermakna mereka mempunyai tenaga kerja segar dan jeli, teknologi yang dahagakan kejayaan serta sanggup bekerja untuk ubah yang masih kompetitif. Setiap 20 saat, sebuah syarikat pemulur atau startup dilahirkan di Indonesia, dan mereka sudah memiliki lebih banyak unicorn syarikat pemulur yang bernilai lebih 1 bilion dolar daripada hampir mana-mana negara lain di rantai ini, termasuk Judo dan Traveloka. Bolehkah kita secara jujur mengatakan adegan teknologi tempatan kita setanding ketika kita masih berdebat tentang beraduran piling manakala mereka sedang mendigitalkan seluruh ekonomi mereka? Mari kita lihat tangga persetujuan sebentar untuk melihat sama ada kita boleh bersetuju dengan asas situasi kita. Kita bersetuju bahawa Malaysia mempunyai jalan raya yang lebih baik dan elektrik yang lebih stabil buat masa ini, bukan? Kita bersetuju bahawa sistem pendidikan kita secara sejarah telah melahirkan lebih ramai profesional yang berbahasa Inggeris. Dan kita pasti bersetuju bahawa kita mahu Malaysia kekal sebagai destinasi utama untuk pembuatan mewah di Asia Tenggara. Jika anda berkata ya kepada semua ini, maka anda perlu menyedari ancaman sikap berpuas hati kerana Indonesia sedang secara agresif memanjing pelaburan langsung asing yang sama yang kita harapkan. Apabila Tesla atau Amazon melihat Asia Tenggara, mereka bukan sekadar melihat pejabat cantik di Cyberjaya. Mereka melihat 200 juta pengguna di Indonesia yang baru sahaja mendapat telefon pintar dan akan band pertama mereka. Bandingkan ini dengan situasi semasa kita di mana kestabilan politik telah menjadi seperti roller coaster sejak beberapa tahun kebelakangan ini, menyebabkan belabur teragak-agak manakala Jakarta menikmati tempoh kesinambungan dasar yang agak stabil. Pernahkah anda perasan betapa banyak lagi produk Indonesia yang muncul di rak pasar raya kita kebelakangan ini? Daripada Indomie yang merupakan fenomena global, hinggalah kepada jenama kopi dan penjagaan kulit mewah, label buatan Indonesia bukan lagi dikaitkan dengan kualiti rendah, tetapi dengan inovasi dan pemasaran yang agresif. Ia seperti perlumbaan maraton di mana kita bermula dengan pendahuluan yang besar dan memutuskan untuk tidur sebentar di tanda 20 km, hanya untuk bangun dan melihat pelari lain sedang mengejar tepat di belakang kita. Kita dahulunya adalah pihak yang menghantar guru dan doktor untuk membantu mereka pada tahun 60-an dan 70-an. Tetapi sekarang, peranan itu semakin terbalik dalam ruang digital.
Saya teringat berbual dengan seorang usahawan muda di Pulau Pinang yang memberitahu saya dia memutuskan untuk melancarkan aplikasinya di Jakarta terlebih dahulu kerana pangkalan pengguna di sana berkembang lebih banyak dalam seminggu berbanding pertumbuhan seluruh penduduk Malaysia dalam setahun. Itu adalah pemikiran yang menyedarkan bagi sesiapa yang mengambil berat tentang ekonomi tempatan kita. Bagaimanakah kita boleh bersaing dengan skala sebesar itu? Jawapannya terletak pada keupayaan kita untuk bergerak ke atas rantai nilai, memberi tumpuan kepada semikonduktor mewah dan kewangan Islam di mana kita masih memegang kelebihan yang ketara. Tetapi dalam kewangan Islam sekalipun, Indonesia mula bangkit, memanfaatkan status mereka sebagai negara majoriti Muslim terbesar di dunia untuk mewujudkan ekosistem patuh syariah yang akhirnya boleh mengatasi kita hanya melalui jumlah peserta yang sangat ramai. Sekarang, mari kita masuk ke rahsia yang saya sebutkan tadi mengenai industri yang sedang menekan dompet anda sekarang. Industri minyak sawit. Malaysia dan Indonesia bersama-sama menghasilkan kira-kira 85% daripada minyak sawit dunia. Tetapi pengeluaran Indonesia kini lebih daripada 2 kali ganda pengeluaran kita. Kerana mereka mempunyai lebih banyak tanah dan tenaga kerja yang lebih besar, mereka secara berkesan menetapkan harga benanda aras global. Apabila Indonesia memutuskan untuk melarang ekspor bagi melindungi harga minyak masak domestik mereka, seperti yang mereka lakukan baru-baru ini, penapis dan pengekspor tempatan kita merasai gelombang kejutan itu dengan serta-merta. Kita bukan lagi tuan kepada tanaman emas ini. Kita adalah penumpang dalam kapal yang dipandu oleh Jakarta. Dan anjakan kuasa ini sedang berlaku secara menyeluruh dalam sektor komoditi, daripada nikel hingga arang batu. Bagaimana gulur dengan jurang sosial? Jika anda melawat Jakarta atau Surabaya hari ini, anda akan melihat tahap keyakinan dalam kalangan belia yang terasa berbeza daripada budaya lepak yang kadang-kala kita lihat di pusat beli-belah kita sendiri. Terdapat semangat ini masa kami di sana, dorongan untuk mengatasi bayang-bayang masa lalu dan menuntut tempat di pentas global. Tenaga ini menular dan ia memacu produktiviti dalam cara yang tidak dapat dilakukan oleh geran dan subsidi kerajaan. Adakah kita kehilangan daya saing kerana kita telah hidup terlalu selesa untuk masa yang lama? Ia adalah soalan yang sukar untuk ditelan. Tetapi jika kita tidak bertanya, kita tidak akan menemui penyelesaiannya. Sambil kita menuju ke arah kemuncak perbandingan ini, kita perlu melihat pendedahan terbesar. Beralihan Indonesia ke dalam G20 dan leluannya yang diunjurkan untuk menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia menjelang 2045. Manakala Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia menyasarkan untuk menjadi kuasa besar global. Jurang itu bukan lagi tentang siapa yang mempunyai pusat beli-belah yang lebih baik. Ia adalah tentang siapa yang mempunyai kerusi yang lebih besar di meja antarabangsa. Apabila pemimpin dunia berkumpul, mereka mendengar cakap Indonesia kerana skalanya, sumbernya, dan lokasi strateginya. Kita berisiko menjadi kuasa pertengahan yang dipintas oleh tarikan grafiti jiran kita yang sangat kuat. Namun, tidak semuanya berita buruk buat kita. Kita masih mempunyai kualiti hidup tertinggi di rantau ini atas sebab tertentu. Sistem penjagaan kesihatan kita adalah bertaraf dunia dan sangat berpatutan. Infrastruktur kita masih lebih matang. Dan sistem perundangan kita memberikan tahap kepastian yang masih dihargai oleh pelabur. Jurang itu memang nyata, tetapi ia adalah jurang momentum, bukan sekadar kedudukan semasa. Kita mempunyai alat untuk menang, tetapi kita perlu berhenti melihat cermin pandang belakang pada kedudukan Indonesia yang lama dan mula melihat melalui cermin depan pada arah yang mereka tuju. Kita perlu lebih berinteraksi, lebih bekerjasama,
dan berhenti melihat ini sebagai permainan di mana seorang mesti kalah untuk seorang lagi menang. Untuk menutup semua persoalan yang kita buka hari ini, ingatlah bahawa walaupun Malaysia kini lebih kaya mengikut asas per individu, jumlah kuasa ekonomi Indonesia sedang mengubah imbangan Asia Tenggara. Jurang sebenar ialah kepantasan inovasi dan kesanggupan untuk mengambil risiko besar demi masa depan. Kita mendapati bahawa kesara hidup kita lebih tinggi tetapi saiz pasaran kita lebih kecil, mewujudkan tekanan ke atas perniagaan tempatan kita. Kita juga melihat bahawa Indonesia kini merupakan pemaju utama komoditi yang pernah kita kawal. Realitinya ialah era abang sulung telah berakhir dan era persaingan sengit yang setara telah bermula. Untuk merumuskan 3 perkara utama daripada hari ini. Pertama, populasi besar Indonesia dan tenaga kerja muda mewujudkan momentum pertumbuhan yang tidak dapat ditandingi oleh Malaysia melalui cara tradisional. Kedua, kos sara hidup dan pengeluaran di Indonesia memberi mereka kelebihan yang ketara dalam perlumbaan kuasa beli. Dan ketiga, Malaysia mesti beralih kepada teknologi bernilai tinggi dan perzimatan khusus jika kita mahu kekal di hadapan. Jika anda mendapati faktor ini membuka mata, sila pastikan anda melanggan saluran ini dan hidupkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas analisis kami yang seterusnya tentang beralihan kuasa ASEAN. Kongsi video ini dengan rakan yang masih beranggapan Indonesia hanya tentang jamu dan batik. Dan mari mulakan perbualan sebenar di ruangan komen tentang bagaimana Malaysia boleh menuntut semula mahkotanya. Masa depan kita bergantung kepada kita untuk sentiasa bermaklumat dan bersedia menghadapi cabaran. Sentiasa ingat, cara terbaik untuk meramal masa depan adalah dengan membinanya sendiri. Jumpa lagi dalam video seterusnya.